Kulim High-Tech Park. Saya nampaklah kecenderungan ahli-ahli politik pembangkang di negeri ni lah. Oh, dia kata tu projek federal, bukan state punya. KSP ni, KTPC, Kulim High-Tech Park tu. Federal. Masa dia duduk di sini, dia kata tu state punya. Ampun, ni tak konsisten sungguh. Tak boleh aku tu, kena konsisten. Masa duduk sini, kata state punya. Masa duduk sana, kata state punya juga lah. Pasal hakikat dia memang kerja tu state buat. Yang Jitera sebut tadi tu, kita buat loan. Kita buat pinjaman. Lepas tu kita bayar balik. Kita pinjam duit sidam. Pergi beli motor. Lepas tu duit pinjam tu kita bayar balik habis dah kat sidam. Motor tu hak sidam ke hak saya? Masalah dia kata motor tu pun hak sidam juga. Pasal pinjam duit sidam. Pening nampak ni. Duit aku bayar lah. Motor takkan hang juga. Duit motor hak aku lah. Aku bayar dah hutang. Masalah orang tak kerti ni. Lagu tu kita pinjam duit federal melalui PKNK. Kita tubuhkan KTPC, Kulim High-Tech Park Corporation yang menguruskan taman tu. Depa ni lah yang urus, ada 80 orang lebih pegawai yang mengendalikan taman tu. Satu-satunya projek yang berkait dengan Kulim High-Tech Park yang dibiayai sepenuhnya oleh persekutuan adalah BKE. Highway daripada Batu pergi Kulim. Sambung lagi pergi ke Baling, tu federal punya projek. Lain pada tu, semua duit loan. Dan bila kita loan satu pengambilan balik tanah buat fasa 1, 2, 3, federal bagi geran untuk infra. Kita tak pernah sembunyi benda tu. Bersama dengan loan 195 juta ni, ada geran 131 juta untuk infra. Pasal apa dia kena bagi duit infra? Pasal semua cukai industri yang duk kelang di situ, pergi federal. Kalau semua bangunkan duit loan, dia tak bagi duit apa langsung. Oi, untung banyak, modal tak kena. Lah ni sama-sama pula modal. Kita hutang 195 juta. Dia bagi duit infra 131 juta. Pakat lagu tu jadilah benda tu. Tapi yang tak berlaku ialah Part A, fasa 4A. Hutang federal pun tak, federal infra pun tak bagi. Kita bangunkan 249 ekar. Fasa 4A. Itu nak kata duit projek federal juga ke? Semua duit aku, duit rotek ke, berek ke, kulit gear apa, semua duit aku. Takkan nak kata mutuhan juga. Macam mana tu? Part A, 100% duit kita. Itu projek state. Pasal 5, pinjam 195 juta. Dia bagi duit infra 131 juta. 195 tu dengan perkembangan semasa tak cukup. Tapi saya pun heran, kawan saya ni. Dia suka mintik tahu. Dia menguruskan sebuah kementerian penting. Kena jadi statesman. Dengan kona-kona. Kalau duduk dalam ekonomi, kena ada fakta. Kita kata kita pinjam duit hang 195 juta, hancas kami 4% setahun. Ada collateral, ada jaminan. Kita gadai tanah PKNK buat jaminan, buat cagaran kepada pinjaman tu. Dulu tak ada, sekarang ada. Cagaran tanah-tanah PKNK untuk buat pinjaman 195 juta. Oleh kerana perkembangan semasa ni, duit tu tak cukup dah untuk dapatkan tanah tu. Kerana dulu JPPF value RM7-8, kita minta RM10. Tak cukup. Harga dah jadi RM18 lebih. Kita minta NOC. Dia dah cerita tadi. Kalau dia minta surat, tak apa, kita boleh bagi surat tu. Dia balik duduk sengap setahun. Lepas tu dia kata kita surat tak bagi. Kita dah tak minta, apa hang minta? Tak ada mulut ke dia ni ya? Saya pun heran, tapi TikTok pandai. Sampai rumah terbuka Menteri Besar pun dia komen. Tak ada sangkut paut dengan Kementerian Ekonomi langsung. Tunjuk saya menyanyi, dia kata dia tak hebat, saya hebat. Memang pun semua orang tahu. Tak ada siapa tak tahu hal tu. Semua orang tahu, kata hang formula saja, kerja tak jalan. Tak hebat pun orang tahu, tapi piduk komen benda-benda aku tu. Dia kata kita tak bagi surat. Sebab tu dia tak sign NOC. Setahun, tak boleh buka mulut. Surat mana? Kita hantarlah surat. Proses dia, NOC kena lulus dulu, baru kita boleh deal dengan pembelian tanah tu. Kita dah lock secara rundingan RM7.66 tanah Boston. Lock dah. Okey, uruskan NOC. NOC lulus, baru boleh dia keluar surat.
Dia pun syarikat di bawah LTAT. Bukan orang lain pun. Tapi dah nak main politik juga, kata kita tak bagi surat, surat sekepin. Minta kita bagi ya. Bukan susah pun. Surat sekepin tu jadi alasan, hold setahun. Saya tabik spring kepada PMX yang menguruskan hal ini 30 minit lah. 30 minit jumpa PMX, selesai. Tapi oleh kerana kita pergi jumpa PMX, janganlah kecil hati pula. Dah aku bagi masa hang setahun untuk urus, hang tak settle. Kita pergi jumpa bos hang. Bos hang boleh selesai, ni kecil hati kat bos hang pula. Lalu ni tengah pemilihan parti kan lah. Mungkin ada orang lawan dia. Dah lah, siapa lawan dia, saya sokong lah. Kata api sikit lah. Kasih panas. Pemilihan mesti panas, baru rancak. Tuan-tuan sekalian, proses dia macam tu. Kita tambah dana dalaman kita. Dia pergi habak kata kita terpaksa berhutang pula kerana kita tak bagi surat sepucuk tu. Dah kita tak hutang, hang tahu mana. Kami tak tahu kata kami berhutang, hang pula beritahu. Tu kata pelik dia ni. Buka mulutnya. Buka mulut. Tak boleh lagu, tak boleh. Kami tak berhutang. Kami ada dana dalaman untuk menampung kekurangan 360 juta kos tanah tu. Oleh kerana loan tu tinggal 180 lebih. Dah guna sikit untuk buat pengambilan 12 ekar sebelum ni. Dia tampung dana dalaman, tak pinjam pun. Macam mana dia boleh kata pinjam? Sidang terlumpi betul. Bos awak kan, no?